Ya betul, emas public gold memang tak pernah lebih murah daripada emas bank. Saya sendiri setuju. Tapi ini antara anda yang paling simplistik, ramai orang tersilap. Emas public gold mahal sebab ada commission agent. Bank tak ada agent sebab tu murah. Nampak logik. Tapi cuba fikir balik. Kalau betul emas bank lebih murah, kenapa orang tak berbusu-busu beli emas bank? Kenapa mereka tak ulang beli bertahun-tahun macam penyimpan public gold? Adakah 2 juta penyimpan emas public gold ni semua tak cerdik? Sebenarnya bukan tertipu, tapi mereka dah lalui pengalaman sebenar. Public gold ni bukan orang tengah, tapi kilang emas sebenar. Public gold buat, proses dan jual terus ke tangan pembeli. Secara etikanya, saya takkan bandingkan one to one dengan mana-mana bank. Tapi bila orang kata emas lain lebih murah, saya tak bantah. Saya malah galakkan, pergilah beli, dapatkan pengalaman sendiri. Sebab bila dah cuba, saya yakin akhirnya balik semula ke public gold. Kenapa? Sebab bila cakap emas fizikal, public gold yang paling murah dari segi kos keseluruhan, paling mudah dari segi urus niaga dan paling untung masa jual balik. Kalau sekadar nak beli emas, boleh beli di mana-mana, tapi kalau nak kaya dengan emas, beli dengan public gold. Nak saya bantu, boleh DM saya atau klik link di bio, saya bantu guide anda.